Guys, saya tengah record. Cepat B. Melompat pula. B, cepat B. B cepat B, main lompat-lompat B. Main cepat. B, cepat B. Cepatlah B. Acar kita? Cepat. Tak, bunda tu boleh bawa acar ke? Boleh. Boleh. Cepat acar. Mana? Cepat Acar. Cepatlah. Bestnya boleh petik buah. Buah apple. Kak Dolin, acar boleh naik ke jam ni? Dengan Fatah? Ya, boleh. Tengoklah. Berapa orang Kak? Berapa orang? Boleh lah. Oh, kena dengan Kak, kanak-kanak riang. Awak, semalam awak dah surprise saya. Apa bagi saya awak? Tak payah tipu. Ya. B. Patah dah boleh expose dia panggil saya apa. Sebelum ni dia panggil saya awak. Benda dah halal. Dia dah halal, tak apa. B. Semalam kan awak dah surprise saya kan? Saya ingat surprise birthday cake tu sekali je dengan kawan-kawan tu je. Rupanya ada lagi. Why sweet Sweet. Gerak-geri pasangan pengantin baru Amira Othman dan Fatah Amin terus menjadi perhatian peminat walaupun selepas majlis perkahwinan mereka selesai baru-baru ini. Terbaru tular foto yang memaparkan pasangan sama cantik sama padan itu tetap menunaikan solat ketika bercuti di Switzerland. Menerusi perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Swissman, Amira dilihat sedang kusyuk menunaikan solat di sebuah permis makanan. Manakala Fatah pula duduk di atas kerusi selepas dipercayai selepas menunaikan fardu wajib tersebut. Pengajaran untuk kita yang melancong. Walaupun dimanapun berada, tiada alasan untuk tinggalkan solat. Cinta sampai ke syurga, insya-Allah, tulis individu tersebut yang dipercayai ejen pelancongan. Perkongsian berkenaan menerima pelbagai reaksi positif daripada warganet yang rata-rata memuji sikap pasangan itu kena tetap mendahulukan tanggungjawab kepada Allah walaupun sedang bercuti di luar negara. Ada juga yang kagum melihat kemesraan mereka yang sederhana dan penuh rasa hormat. Termasuk tidak berpegang tangan ketika berjalan dipercayai kena ingin menjaga wuduk. Berjalan berdua pun tidak berpegang tangan, mungkin sebab menjaga wuduk. Saya pun rasa segan dengan diri sendiri bila tengok mereka, Masya Allah, patutlah ramai kawan-kawan Amira cakap dia tak pernah tinggal solat. Mungkin mereka tak pegang tangan sebab jaga wuduk. Mahal betul cinta mereka ni. Komen beberapa netizen. Malah ada yang menyifatkan pasangan tersebut sebagai contoh terbaik buat selebriti lain yang menunjukkan bahawa populariti bukan alasan untuk melupakan kewajiban agama. Alhamdulillah, orang baik memang tak perlu tunjuk. Orang sekeliling pun gembira nak kongsikan kebaikan mereka. Fatah dan Amira tunjuk contoh yang baik, menjaga solat di mana sahaja. Paling saya suka Amira sentiasa menjaga pakaian, komen seorang netizen. Untuk rekod, Fatah sah bergelar suami kepada Amira selepas pasangan itu disatukan dalam majlis akad nikah yang berlangsung di Golden Plum Tree, Sepang pada malam Ahad lalu. Majlis tersebut disempurnakan oleh bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan disaksikan oleh bapa pengantin perempuan. Tak muntah pula sabar. Tak, orang cakaplah baby Swiss. Aku cakap sabar, jangan dulu. Mana boleh sabar. Dia orang tenang, relax. Harimu dulu sabar. Ada lagi majlis ke? Ada majlis kat Johor, ada majlis kat KL, ada 2 lagi majlis kat KL. InsyaAllah. Okey? Tengok tu. Ambil lah elok-elok gambar. Tak, dia nak ambil.